Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua yang menonton video ni sentiasa berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ni saya ada 3 kisah seram. Dan ketiga-tiga kisah ni berlaku di luar negara. 2 kisah daripada Amerika Syarikat dan 1 lagi daripada Perancis. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Selamat datang ke segmen Singgah Seram. Untuk kisah pertama ni, saya akan gunakan nama samaran Kelly. Seperti mana yang diberitahu tadi, kisah pertama dan juga kisah kedua berlaku di Amerika Syarikat. Tapi secara lebih detailnya saya tak tahulah di negeri mana di Amerika tu, tak tahu. Tapi berlaku di Amerika Syarikat. Kelly ni, dia bertugas sebagai seorang penyelamat. Kepakaran Kelly ni adalah di kawasan hutan dan gunung ganang, tempat tanah tinggi lah. Masa Kelly kongsikan kisah ni, saya ambil kisah ni daripada Reddit sebenarnya. Dia bahasa Inggeris lah. Tapi ada orang kita yang dah translatekan. Dia bercerita semula dalam bahasa Melayu. Masa Kelly kongsikan kisah ni di Reddit, dia dah lama lah bertugas sebagai penyelamat. Masa tu dah 15 tahun dia berkhidmat sebagai seorang anggota penyelamat. Macam-macam lah pengalaman yang dia lalui. Tapi dalam banyak-banyak pengalaman tu ada juga yang berunsurkan misteri, berunsurkan benda-benda yang agak menakutkan lah. Kisah pertama ni berkisar tentang 2 orang kanak-kanak, kanak-kanak lelaki lah. Semuanya bermula apabila ada satu keluarga pergi cari buah beri, pergi petik buah beri berhampiran dengan sebuah taman negara. Dia lebih kurang macam hutan simpan macam tu lah. Dan keluarga ni dia petik buah beri tu berhampiran dengan pintu masuk taman negara tu, dekat US lah, dekat Amerika Syarikat. Keluarga ni terdiri daripada sepasang suami isteri dan 2 orang anak lelaki. Anak lelaki pasangan ni masih lagi kecil masa tu, berusia seorang 5 tahun dan seorang lagi berusia sekitar 4 tahun. Memang kecil-kecil lagi lah. Masa tu memang dia orang seronok petik buah beri. Tapi malangnya, entah macam mana, salah seorang daripada anak dia ni, yang lelaki, anak lelaki 2 orang ni, salah seorangnya dah hilang. Yang hilang adalah yang berusia 5 tahun. Si abang yang hilang. Jadi pasangan ni, pasangan suami isteri ni memang panik lah. Panik, terus pergi cari dekat kawasan tu, memang tak jumpa. Dan dia orang terus report polis lah. Jadi pihak berkuasa pun bertindak segera. Dia kerahkan ramai anggota penyelamat untuk pergi cari budak yang hilang tu. Dia orang siap bawa anjing lagi, anjing pengesan lah. Kalau tak silap saya nama dia K9 kan, unit K9 tu. Untuk hidu lah, hidu kesan bau yang ditinggalkan oleh si anak tadi, budak lelaki tadi. Tapi malangnya tak ada jejak langsung, seolah-olah budak ni hilang macam tu saja. Masa terus berlalu, sampailah sekitar 2 bulan proses pencarian tu. Tapi malangnya memang tak jumpalah budak tu. Dan akhirnya setelah 2 bulan, operasi mencari dan menyelamat dihentikan. 6 bulan selepas tu, pasangan ni, pasangan suami isteri ni, dia pergi semula dekat kawasan taman negara tu untuk nak mengenanglah anak dia yang dah hilang dekat situ. Dan dia orang bawa lah anak dia orang yang lagi satu ni, yang budak lelaki adik kepada yang hilang tu lah, pergi dekat tempat di mana anak dia hilang mula-mula, berhampiran dengan pintu masuk taman negara tu lah. Bila turun dekat situ, dia orang pun buatlah macam memorial untuk anak dia yang hilang. Jadi memang suasana sedih lah masa tu. Tapi yang lebih menyedihkan, hari yang sama, dekat tempat yang sama, anak lelaki dia yang lagi satu ni pun hilang juga. Tak tahulah macam mana. Mungkin masa tu yang pasangan suami isteri ni terlalu sedih kan, menangis. Dia terlepas pandang anak lelaki dia yang satu lagi ni. Terlepas pandang untuk beberapa saat. Tengok-tengok anak dia dah hilang. Lagi remuk hati dia orang. Hati pasangan ni lagi remuk, lagi sakit, lagi hancur lah perasaan dia orang. Bayangkanlah kan, kalau kita duduk dekat tempat dia orang pun memang sangat-sangat sedih
sangat-sangat, macam mana nak cakap, memang hilang, patah semangat apa semua kan. Memang panik lah masa tu. 6 bulan lepas dah hilang anak dia yang pertama, anak sulung. Sekarang ni hilang pula anak dia yang nombor 2. Jadi dipendekkan cerita, selepas pasangan suami isteri ni buat report apa semua, gerakan mencari segera dilakukan. Dan kali ni dalam skala yang lebih besar lah. Ada seramai lebih kurang 300 orang anggota penyelamat dan juga sukarelawan terlibat dalam operasi mencari itu. Perkara ni ataupun kejadian ni memang salah satu benda berita kehilangan yang menggemparkan Amerika Syarikat pada masa tu. Dan operasi ni juga, operasi mencari budak hilang ni, yang dianggotai oleh lebih kurang 300 orang penyelamat dan juga sukarelawan ni, adalah salah satu operasi mencari dan menyelamat yang paling besar dalam sejarah Amerika Syarikat. Bila ada ramai orang yang terlibat dalam operasi mencari dan menyelamat ni, memang kawasan tu memang dia cover habis lah. Dekat sekitar kawasan Taman Negara tu, setiap inci memang dicari budak-budak ni. Masa ni Kelly pun terlibat sekali lah dalam operasi mencari tu. Masa tu memang semua orang bersemangat, bersemangat dan bersungguh-sungguh nak cari budak yang hilang ni. Hari bertukar hari, sampailah sedar tak sedar dah seminggu mencari, masih lagi belum berjaya ditemui budak ni. Dah habis 1 minggu, masuk minggu yang kedua. Pada minggu yang kedua ni lah, ada salah seorang daripada sukarelawan yang mencari ni jumpa budak tu. Lokasi tempat dia jumpa budak ni, jarak dia antara tempat dia mula-mula hilang tu, dekat depan pintu masuk Taman Negara tu, sekitar 15 batu jauh dia. Bila semua orang dengar je khabar yang mengatakan budak ni dah ditemui, semua orang expect jumpa mayat lah. Mayat budak tu, yelah sebab umur 4 tahun kan. Dah hilang lebih seminggu, masuk 2 minggu dah hilang. Memang dia orang tak expect akan jumpa budak ni hidup-hidup. Tapi jangkaan dia orang tu meleset. Sangkaan dia orang tu meleset. Sebab budak tu elok aja. Hidup, sihat walafiat, dan tak ada sebarang kecederaan pada budak ni. Masa tu Kelly pun pergi menuju ke arah sukarelawan yang jumpa budak tu, dan dia tengok sendiri keadaan budak tu. Jadi tim dia orang pun bawa keluarlah budak ni pergi dekat base. Dekat base tu dia orang semua tengoklah macam mana keadaan budak ni. Keadaan budak ni memang agak mengelirukan lah. Sebabnya walaupun dah hilang dalam hutan tu lebih kurang 2 minggu, baju dia langsung tak kotor. Baju tak kotor, tak ada cala, tak ada luka, normal aja. Dan budak ni sangat-sangat tenang. Tak adalah nampak letih ke, ketakutan ke, tak ada. Dia tenang aja, relax aja. Kata sukarelawan yang jumpa budak ni, dia jumpa budak ni dalam keadaan duduk dekat atas batang pohon yang tumbang. Maknanya pokok tu tumbang dekat atas tanah macam tu. Budak tu duduk dekat atas pokok yang tumbang tu. Dan budak ni kelihatan sedang bermain dengan ranting kayu yang diikat dengan seutas tali. Tapi tali yang ikat ranting tu, dia bukan tali jenis tali rafia yang kita biasa tengok tu, bukan. Tali tu adalah sejenis tali yang dibuat daripada jerami. Dibuat daripada bahan semula jadi lah. Budak tu tak ada nampak panik ke, tak ada nampak trauma, ketakutan ataupun lemah ke, tak ada. Budak tu tenang aja masa sukarelawan ni jumpa. Jadi masa tu Kelly dia tanya soalan pada budak ni. Adik pergi mana dalam hutan 2 minggu? Siapa yang jaga adik? Macam itulah soalan Kelly. Budak lelaki tu pun jawab, saya dijaga oleh Fuzzy Man. F-U-Z-Z-Y, Fuzzy. Fuzzy Man. Fuzzy ni bermaksud kabur sebenarnya. Lelaki yang kabur. Jadi bila mendengar soalan jawapan daripada budak ni, Kelly jadi macam pelik lah kan, jadi keliru lah. Fuzzy Man, dia macam mana sebenarnya? Dia tanya sekali lagi, macam ni ke? Dia tanya macam tu lah. Lepas tu budak ni cakap, bukan macam tu, dia macam bayang-bayang. Budak tu cakap, dia tak berapa jelas, tapi dia nampak macam bayang-bayang lah, warna hitam macam tu. Dia sebenarnya dekat negara barat ni terkenal dengan satu makhluk yang dikenali sebagai shadow people. Kalau kita tengok, ada banyak klip-klip yang pernah tertangkap image penampakan shadow people ni. Memang dia macam bayang lah, memang
hitam betul badan dia. Mungkin benda itulah yang jaga budak ni. Lepas tu budak ni mula bercerita. Katanya Faziman tu, lelaki yang kabur tu, lelaki bayang tu, keluar daripada hutan, ambil dia dan bawa dia ke tengah hutan. Kemudian dia diberi tidur dekat dalam satu lubang dekat pokok ni. Jadi dalam hutan tu dia cakap ada satu pokok yang besar dan ada lubang dekat situ. Dalam lubang tu lah, dalam lubang pokok tu lah dia tidur. Dan katanya lelaki yang kabur ni, lelaki bayang ni yang jaga dia dekat hutan tu bagi makan buah beri pada dia. Kelly bertanya lagi pada budak lelaki ni, adik tak takut ke duduk dengan lelaki tu, lembaga tu? Lepas tu budak ni dengan selambanya jawab, tak adalah, tak takut pun, dia baik je. Cuma kalau tengok muka dia tu adalah seram sikit sebab dia tak ada mata. Dia tak ada mata, tak ada mulut. Jadi masa tu semua orang yang dengar jadi macam pelik lah kan apa yang budak ni cerita. Dipendekkan cerita, budak lelaki ni dibawa balik ke ibu pejabat. Dekat ibu pejabat memang mak ayah budak ni dah tunggulah. Kelly pula, dia ada berkawan baik dengan salah seorang polis yang terlibat dalam kes ni. Dan kawan dia tu, polis tu, dia memang bahagian siasat lah. Dia ada tanyalah budak ni dan budak ni ada ceritalah banyak benda pada dia. Jadi Kelly ni, dia tanya kawan dia ni, yang polis penyiasat ni. Jadi masa tu kawan dia yang polis penyiasat ni bagi tahulah apa yang dia tahu, apa yang dia dengar daripada budak tu. Katanya budak ni cerita dekat dia, makhluk ni ataupun lelaki bayang ni, lembaga hitam ni, izinkan budak lelaki ni untuk pergi merayau-rayau dekat sekitar dalam hutan tu. Tapi dia tak dibenarkan pergi terlalu jauh. Kalau dia pergi terlalu jauh, lembaga hitam ni ataupun lelaki bayang, lelaki kabur ni akan menjerit kuat bagi amaran pada dia. Walaupun benda ni tak ada mulut. Maknanya benda ni tetap boleh bersuara walaupun dia tak ada mulut. Pada waktu malam pula, cerita budak lelaki tu pada polis ni, memang gelap lah kan suasana. Jadi dia sentiasa ketakutan bila menjelang waktu malam. Dah duduk dalam tengah-tengah hutan kan, dalam pokok pula tu memang gelap lah. Katanya lembaga ni, lembaga hitam ni, dia boleh hadirkan cahaya, dia boleh macam terangkan kawasan tu. Tak tahulah macam mana, dia pakai lampu ke ataupun dia guna cara macam mana tak tahu, tapi dia boleh hasilkan cahaya lah dan menerangi kawasan tu. Maknanya tak adalah budak lelaki ni takut malam-malam. Kemudian budak lelaki ni juga cakap yang lembaga hitam ni pada asalnya nak simpan dia untuk selama-lamanya. Tapi bila masa berjalan tu, baru lembaga ni sedar yang budak ni bukanlah orang yang tepat untuk dia simpan. Jadi sebab itulah lembaga hitam ni buat keputusan untuk bebaskan budak ni, lepaskan budak ni. Jadi dia letak dekat atas dahan pokok yang tumbang tu, dan lembaga hitam ni juga ada bagi dia satu hadiah. Hadiahnya adalah ranting kayu tu lah. Ranting kayu yang diikat dengan satu tali tu. Tali yang diperbuat daripada jerami. Itulah hadiahnya yang diberikan kepada budak lelaki tu. Polis penyiasat ni cakap, dia cerita dekat Kelly lah. Masa mula-mula dengar semua benda yang budak ni cerita, memang dia orang garu kepala lah. Tak tahu nak cakap apa dengan cerita-cerita macam ni. Dan dia orang juga ada tanya, ada jumpa tak abang? Maknanya abang kepada budak ni lah yang hilang sebelum daripada dia tu. Tapi budak lelaki ni dia tak ada maklumat yang boleh diberi. Maknanya dia tak jumpa pun dengan abang dia. Tak tahulah apa yang berlaku pada abang dia. Adakah lembaga yang sama ambil abang dia? Dia pun tak tahulah. Jadi masa tu memang pihak polis ada buka semula kes nak cari abang kepada budak ni. Tapi memang tak berhasil lah. Abang kepada budak tu memang tak dijumpai. Tak tahulah apa sebenarnya yang berlaku pada dia. Kisah yang kedua ni berlaku kepada Kelly sendiri. Masa perkara ni berlaku, Kelly dia masih lagi baru. Baru nak belajar menjadi seorang penyelamat. Jadi masa tu semua anggota baru ni yang baru nak jadi penyelamat ni perlu melalui satu proses pembelajaran. Dia orang perlu belajar macam mana struktur, asas-asas bentuk muka bumi dekat kawasan yang beraras tinggi.
Dan masa perkara ni berlaku, diorang berada bersebelahan dengan sebuah gunung. Dekat situ sebenarnya ada 2 buah gunung lah, gunung yang sangat besar. Dan selepas diorang belajar, diorang akan naik gunung tu. Naik dekat cerun yang sama, naik kemudian turun. Maklumlah, sebab masa tu diorang ni semua adalah rookie, baru pemula lah kata orang. Baru nak berjinak-jinak kan, baru nak belajar baca peta, nak belajar bentuk muka bumi apa semua. Jadi diorang naik dan juga turun tu trek yang sama. Semuanya bermula apabila waktu rehat. Dah penat belajar kan, dah tengah hari lah masa tu. Semua berehat dan semua dapat makan tengah hari. Makan dekat hutan lah, dekat sebelah gunung tu. Lepas dah selesai makan, Kelly dia rasa sakit perut. Sakit perut, jadi dia perlu nak buang hajat lah. Disebabkan Kelly ni perempuan, dia perlulah cari tempat yang tersembunyi, jauh sikit daripada orang. Dia pun pergi seorang-seorang cari tempat yang sesuai. Cari tu, jumpalah tempat yang sesuai untuk dia buang hajat. Tempat tu, jarak antara tempat tu dan juga tempat rehat dia tadi adalah dalam sekitar 45 meter jarak dia. Jadi Kelly pun buanglah hajat dia dekat situ. Dah selesai urusan, Kelly pun bangun. Bila Kelly bangun, tiba-tiba Kelly ni dia jadi macam bingung. Dalam kepala dia jadi blank masa tu. Kelly tak ingat dia buat apa dekat situ, apa tujuan dia datang dekat situ, dia dekat mana sekarang ni, dia tak tahu apa-apa. Tiba-tiba jadi macam tu. Lama jugalah Kelly berdiri dekat situ, tempat dia buang hajat tu. Dia berdiri, dia try nak recall balik. Apa benda yang dah jadi ni sebenarnya? Aku dekat mana ni? Aku daripada mana? Aku buat apa dekat sini? Dia cuba recall balik. Tapi makin dia cuba nak ingat tu, dia menjadi semakin bingung. Dia tak tahu apa-apa. Tempat di mana Kelly berdiri sekarang ni, memang dia tak nampak sebenarnya kawan-kawan dia apa semua yang baru lepas makan tadi kan. Yang katanya jarak sekitar 45 meter tu memang dia tak nampak lah. Tambahan pula dia tak ingat ni, dia ada kat mana, dia buat apa dekat situ. Dia tak ingat tadi dia buat apa, tujuan dia datang situ dia tak ingat. Jadi Kelly mula berjalan tanpa arah. Dan arah dia jalan tu menuju ke arah dalam hutan, menuju ke arah lebih dalam lah, menuju ke arah gunung sebenarnya. Kelly berjalan, tak sedar apa-apa dan fikiran dia makin bingung seiring waktu. Kawasan tu memang gunung yang tinggi lah dan ada salji pada masa tu. Jadi Kelly ni rasa agak sejuk dan dia terasa lapar. Tiba-tiba je, padahal baru tadi makan tengah hari. Tapi sebenarnya ada penjelasan pada perkara ni. Kalau nak ikutkan tak logik kan. Baru selesai makan tengah hari, tiba-tiba dah lapar balik. Sepanjang Kelly berjalan tanpa arah tu, Kelly seolah-olah tak tahu konsep masa. Dia tak perasan dekat keliling dia ni waktu siang ataupun malam. Dia tak tahu. Kelly tak tahu dah berapa lama dia berjalan. Yang dia tahu, perut dia makin lapar dan makin lapar. Sampailah akhirnya Kelly terdengar satu suara yang memanggil nama dia. Nasib baik masa tu Kelly masih kenal lagi diri dia sendiri. Dia tahu nama dia Kelly, dan bila dia dengar ada orang panggil nama dia tu, dia mulalah menuju ke arah daripada mana suara tu datang. Rupa-rupanya suara tu datang daripada seorang anggota penyelamat. Kelly nampaklah daripada jauh anggota penyelamat ni berlari menuju ke arah dia. Kelly nampak muka anggota penyelamat ni kelihatan sangat risau masa dia berlari nak menuju ke arah Kelly tu. Bila sampai aja dekat depan Kelly, penyelamat tu tanyalah, "Kelly, awak macam mana? Awak okey ke tak?" Dia tanya macam tu, macam biasalah kan. Masa ni berlaku satu benda yang pelik, tapi Kelly dia tak sedar masa ni. Biasanya kalau kita hilang dalam hutan, penyelamat jumpa kita, pasti kita akan berasa lega dan rasa happy lah kan, sebab dah diselamatkan. Tapi Kelly masa tu, dia dalam keadaan yang blank tu, dia tak faham apa yang berlaku, dan dia jadi macam nak defend diri dia. Dia nak mempertahankan diri dia. Dia seolah-olah tak kenal pun, tak tahu pun apa yang berlaku. Dia tak tahu siapa lelaki depan dia ni. Jadi apa yang Kelly buat, dia keluarkan pisau dia. Pada tubuh dia memang ada pisau, disediakan pisau untuk nak survive lah dalam hutan kan. Untuk nak jadi penyelamat memang kena ada benda-benda macam tu. Dia keluarkan
pisau dia tu dan dia hunuskan. Dia hunuskan ke arah penyelamat tu. Penyelamat tu panik lah. Kenapa pula ni? Jadi masa tu anggota penyelamat ni dia bercakap dengan nada yang lantang. Dia bercakap dengan kuat lah. Dia cakap, Kelly, aku datang ni aku nak selamatkan kau. Aku tak akan apa-apakan kau. Kau simpan balik pisau tu. Bila dah kena sergah macam tu, dah kena dengar suara yang kuat daripada lelaki ni, Kelly seolah-olah baru tersedar daripada igauan dia, daripada mimpi dia. Bila dah sedar tu barulah kembali semula memori dia. Dia datang dekat situ untuk nak belajar, nak jadi penyelamat. Lepas tu dia, lepas belajar tu dia berehat kan. Waktu rehat dia pergi buang air apa semua, dia ingatlah semua. Jadi Kelly pun dia simpan balik pisau dia. Dan dia tanya soalan pada anggota penyelamat ni. Kelly tanya, dah berapa lama aku sesat dalam hutan ni? Kalau nak ikutkan Kelly, dia rasa dia sesat sekitar dalam 30 minit macam tu, lebih kurang setengah jam lah daripada mana dia buang hajat tadi kan. Dia rasa-rasa dia jalan-jalan dalam hutan tu sekitar dalam 30 minit, setengah jam je. Tapi apa yang penyelamat ni cakap memang mengejutkan dia. Kata penyelamat tu, Kelly dah hilang selama 2 hari. Bukan sekadar hilang selama 2 hari, Kelly juga dah berjalan sangat-sangat jauh. Dia rupa-rupanya dah daki gunung yang pertama, dah turun dan menghampiri sempadan gunung yang kedua. Macam tu punya jauh Kelly berjalan rupa-rupanya. Dan kata penyelamat tu lagi, andai katalah Kelly ni berjalan lagi ke depan, dah melebihi sepadan tu, dah masuk ke gunung yang seterusnya, kawasan gunung yang kedua tu, bermaksud Kelly dah berjalan sepanjang sekitar 300 batu ke dalam hutan. Dan kebarangkalian untuk orang jumpa Kelly ni memang dah kosong lah. Boleh kata memang Kelly ni dianggap hilang selama-lamanya lah kalau dah sampai dekat situ. Jadi Kelly ni bernasib baik, sebab masih lagi berjaya ditemui oleh tim penyelamat. Dan penyelamat tu memang mengakulah sebenarnya tim dia memang dah hampir give up nak cari Kelly, sebab hutan tu sangat-sangat tebal dan gunung dia sangat-sangat mencabar lah untuk didaki. Bila semua orang tahu, semua anggota tim penyelamat dah tahu yang Kelly ni berjaya dijumpai, dia orang ni memang terkejut lah, tak sangka lah. Dipendekkan cerita, Kelly pun dibawa keluar lah daripada hutan tu menggunakan helikopter. Terus bawa ke hospital yang berhampiran lah dengan kawasan tu. Jadi sampai dekat hospital, Kelly melalui banyak ujian sebab nak tahu apa yang berlaku pada dia sebenarnya. Kelly sendiri pun nak tahu apa yang dah jadi kan. Dia lagilah bingung, confused, tak tahu apa yang dah jadi, macam mana dia boleh hilang ingatan, berjalan jauh macam tu. Tapi walaupun dah melalui banyak ujian, doktor sendiri pun tak tahu apa yang berlaku pada Kelly sebenarnya. Dan doktor buat keputusan, buat kesimpulan yang mungkinlah Kelly ni mengalami sejenis sawan. Lepas dia buang hajat apa semua berdiri tu, mungkin dia kena sawan yang efek dia punya memori. Dia mengalami temporary memory loss, lebih kurang macam tu lah kata doktor. Apa yang berlaku kepada Kelly tu sebenarnya menjadi misteri sampailah sekarang. Untuk kisah yang ketiga ni, saya akan gunakan nama samaran Nicole untuk memudahkan cerita. Macam yang saya bagi tahu awal tadilah, kisah ketiga berlaku di negara Perancis. Masa perkara ni berlaku, Nicole dia tinggal dekat kampung. Dia masih lagi kecil lah masa tu. Usia dia sekitar 7 ke 10 tahun macam tu lah. Kampung Nicole ni memang pedalaman lah. Kata orang, masuk jalan besar tu, dia kena masuk jalan off-road. Jauh ke dalam baru jumpa satu kampung kecil. Dan dekat kampung kecil tu pun, tempat Nicole sekeluarga tinggal, memang tak ramai penduduk lah. Kata Nicole, lagi banyak haiwan ternakan nak dibandingkan dengan manusia yang tinggal dekat situ, memang tak ramai. Nicole ni, dia adalah anak bongsu daripada 3 beradik. Dia yang paling bongsu. Jarak dia dan juga kakak dia yang nombor 2 ni, maknanya yang sulungnya lelaki, abang. Nombor 2 kakak Nicole, lepas tu Nicole lah. Jarak Nicole dan juga kakak dia ni sekitar 5 tahun. Dan jarak Nicole dengan abang sulung dia lagi jauh lah, 13 tahun.
Disebabkan oleh perbezaan umur yang jauh ni, Nicole dia tak main dengan abang dan juga kakak dia. Nicole selalu main seorang-seorang je dekat kawasan kampung tu. Dan dekat kawasan kampung tu memang dia kurang kawan-kawan yang sebaya ni. Tambahan pula, ayah Nicole dah meninggal masa Nicole berusia seawal 2 tahun. Dan mak Nicole pula memang tak sempat lah nak main dengan Nicole, nak bagi perhatian penuh ke apa. Mungkin sebab bekerja lah. Jadi Nicole dekat kampung tu memang dia selalu main seorang-seorang. Dan tempat bermain Nicole adalah dalam hutan. Nicole suka masuk hutan seorang diri. Dia main seorang diri, dia bina pondok lah dekat dalam hutan apa semua. Satu hari tu, Nicole ni dia balik lewat dekat rumah. Hari dah gelap lah, dah malam masa tu, baru dia sampai dekat rumah. Dia sampai aja dekat rumah, dia tengok ada beberapa orang dekat rumah dia kelihatan sedang mencari-cari lah. Memang orang-orang ni, 2-3 orang ni sedang mencari dia sebenarnya. Dan bila Nicole dah masuk dalam rumah, Nicole tengok mak dia dah menangis teresak-esak. Jadi Nicole pun pergilah jumpa mak dia. Nicole minta maaf sebab dia tahulah mak dia menangis tu sebab merisaukan dia. Balik lewat, takut jadi benda-benda tak elok lah pada dia. Bila mak Nicole nampak aja Nicole dah balik, mak dia terus marah. Kau ni pergi mana? Mak risau, tahu tak? Lebih kurang macam tu lah. Jadi Nicole ni dia minta maaf pada mak dia dan dia janji tak akan buat lagi. Sebenarnya ada berlaku satu benda lah pada Nicole. Jadi keesokan paginya, bila keadaan dah tenang, barulah Nicole dia cakap pada mak dia, mak, sebenarnya semalam saya ada berkenalan dengan seorang kawan yang baru. Bila mak dia dengar je perkataan kawan baru, mak dia jadi macam pelik. Sebab kampung tu kecil. Kalau ada orang baru yang datang, yang pindah masuk ke kampung tu, memang semua orang akan tahulah. Keluarga, berapa orang ahli keluarga, macam anak siapa, pasangan dah berkahwin ke, pasangan tu ada berapa orang anak umur berapa. Memang akan tahu benda-benda macam tu. Tapi ini mak dia tak ada dengar apa-apa pun. Tahu-tahu anak dia cakap ada kawan baru. Jadi pelik lah. Mak Nicole tanya Nicole, siapa kawan baru kamu tu? Nicole pun jawab, entahlah mak, saya tak tahu nama dia. Saya tak kenal lagi lah dia tu. Tapi kawan saya tu mak, dia tak boleh bercakap. Dia tak boleh bercakap dan dia tinggal dekat dalam hutan tu, tempat saya selalu bermain tu. Dia bagi makan saya buah beri. Nampak tak persamaan antara kisah ni dan juga kisah yang pertama? Kedua-duanya bagi makan kanak-kanak buah beri. Saya tak pastilah sama ada makhluk ni adalah makhluk spesies yang sama, jenis yang sama, saya tak pasti. Bila mak Nicole dengar apa yang Nicole cakap, kawan baru dia tak boleh bercakap, duduk dalam hutan apa semua, lagilah pelik kan. Bagi makan Nicole buah beri. Jadi lepas tu mak Nicole tanya Nicole, kalau kawan kamu tu tak boleh bercakap, macam mana kamu bermain dengan dia? Betul juga kan. Lepas tu Nicole pun cakap lah, memang dia tak boleh bercakap mak, tapi walaupun dia tak boleh bercakap, kami boleh baca fikiran masing-masing. Dia boleh baca fikiran saya boleh baca fikiran dia. Macam itulah cara dia orang berkomunikasi dan bermain. Bila dengar macam tu, lagilah pelik. Mak Nicole pun cakap dekat Nicole, boleh tak kamu bawa mak jumpa dengan kawan kamu tu? Mak nak kenal lah dengan dia. Jadi Nicole pun bawa lah mak dia pergi ke dalam hutan, tempat biasa dia bermain dengan kawan dia tu. Tempat tu, lokasi itu adalah berhampiran dengan satu tempat takungan air. Saya tak tahulah tasik ke apa, kolam ke, orang gali kolam ke apa, tak tahu. Dan berhampiran dengan kolam tu, tempat takungan air tu adalah pondok yang memang Nicole bina sendirilah, tempat dia main pondok seorang-seorang dalam hutan. Dekat kawasan tu lah kawan dia ada. Tapi bila sampai aja dekat situ, Nicole bagi tahu mak dia, mak, kawan saya tak nak jumpa dengan mak. Lepas tu mak Nicole pun tanya Nicole, mana kamu tahu kawan kamu tu tak nak jumpa mak? Lepas tu Nicole pun cakap lah, alah mak ni, kan saya dah cakap saya boleh baca fikiran dia dan dia boleh baca fikiran saya. Saya tahulah mak, memang dia tak nak jumpa dengan mak. Macam tu lah kata Nicole. Jadi sebenarnya masa tu mak Nicole ni dia tak anggaplah benda ni benda mistik ke, hantu ke apa, tak ada. Sebabnya
budak-budak usia macam Nicole ni memang kadang-kadang ada yang dia imajinasi dia tu terlebih sebab dia terlalu sunyi, tak ada kawan. Jadi fikiran dia mencipta satu benda yang ditafsir sebagai seorang kawan, sedangkan benda tu dekat dunia realiti tak ada pun. Imaginary friend, itulah dia punya perkataan orang putih guna. Budak-budak yang sunyi, yang seorang-seorang, dia ada kawan imajinasi dia. Orang lain tak nampak, dia seorang aja nampak. Jadi mak Nicole ni tak risau sangat lah, dan dia biarkan saja Nicole bermain dengan kawan imajinasi dia tu. Kali kedua Nicole jumpa dengan kawan dia ni adalah masa Nicole main dekat kawasan yang sama dalam hutan tu. Entah daripada mana, tiba-tiba kawan dia tu datang. Tapi yang peliknya, kata Nicole, masa Nicole ceritakan kisah ni, dia dah besar lah, dia dah dewasa lah, dia langsung tak boleh ingat macam mana rupa kawan dia tu sebenarnya. Okey, berbalik semula kepada masa dia kecil ni. Kata Nicole, walaupun dia dah tak ingat macam mana rupa kawan dia tu, dia tetap kenal, masih lagi ingat hati budi dan juga layanan kawan dia. Katanya kawan dia ni orang yang baik lah, ataupun makhluk yang baik. Dan kawan dia ni tak pernah apa-apakan dia lah, buat benda tak elok. Cumanya dia biasa bagi makan Nicole ni, bagi makan buah beri. Bila dah dewasa ni, bila Nicole ingat-ingat balik, apa benda lah sebenarnya yang dia bagi makan tu. Dia ambil je, pakai makan aja apa yang kawan dia bagi. Dan kata Nicole lagi, kawan dia ni memang tak suka pemburu. Sebab dekat hutan tu memang ada je kadang-kadang orang daripada luar datang ke dalam hutan tu untuk memburu haiwan. Tak tahulah dia tembak rusa ke tembak burung ke, tak tahu. Jadi kawan si Nicole ni memang cukup benci pemburu. Jadi Nicole dan juga kawan dia ni pernahlah halau haiwan daripada hutan tu lari ke tempat lain bila dia orang dapat tahu ada pemburu nak masuk. Jadi dia orang buat macam tu, Nicole dan juga kawan dia buat macam tu sebab tak nak bagi pemburu tu dapat tembak lah, supaya tak dapat sebarang hasil. Ada lagi beberapa benda yang Nicole masih lagi ingat. Kata Nicole, kawan dia ni boleh bawa dia pergi ke tempat yang mustahil budak-budak lain boleh pergi. Dan bila dia ingat-ingat balik, bila dewasa ni, dia tak pasti adakah tempat tu tempat sebenar dekat alam nyata ataupun tidak. Sebab tempat-tempat yang kawan dia ni bawa Nicole pergi memang seolah-olah bukan di dunia yang nyata. Orang lain memang tak boleh pergi tempat tu. Jadi saya rasa lah daripada penceritaan si Nicole ni, memang kawan dia ni bukan manusia lah sebenarnya, dan bukan juga imajinasi dia, memang ada makhluk lain lah bawa dia pergi ke dimensi lain. Selain daripada tu, Nicole juga perasan masa dia bermain dengan kawan dia, dia langsung tak sedar masa berlalu. Seolah-olah konsep masa tu berbeza bila dia bersama dengan kawan dia ni. Sedar-sedar je dah lewat, sedar-sedar dah malam. Macam itulah keadaannya. Dan lagi satu yang Nicole cakap, kawan dia memang sangat-sangat tak suka anjing. Sebab ada beberapa kali Nicole masuk hutan, dia bawa anjing peliharaan keluarga dia. Dan setiap kali dia masuk hutan bawa anjing ni, memang dia langsung tak jumpa dengan kawan dia tu. Kawan dia memang tak suka anjing. Masa terus berlalu. Nicole akhirnya bukan lagi seorang kanak-kanak. Dia dah meningkat remaja, dah masuk sekolah menengah apa semua. Nicole langsung tak masuk dah dalam hutan. Tak ada dah main dalam hutan. Dah lama kelamaan bila dah sekolah apa semua, Nicole lupa pasal kawan dia tu. Kawan dia selalu bermain dalam hutan. Yang membuatkan dia ingat balik adalah sebab mak dia sendiri selalu cakap pasal kawan dia masa dia kecil dulu. Macam bila bersama sembang kan, kenangan masa dia kecil, mak dia selalu ungkit lah pasal perkara ni. Sebab itulah Nicole boleh ingat semula dan dia berkongsi dalam laman Reddit. Tapi walaupun dia ingat pengalaman tu bermain apa semua dengan kawan dia, dia tak dapat ingat muka, macam mana wajah kawan dia tu sampailah dia dewasa sampai sekarang. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video yang seterusnya. Jangan takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum.